Penanggal ini berkisah kepada seorang gadis bernama Muni yang mendapat ilmu hitam secara paksaan oleh Mak Ajeng, iaitu ibu angkatnya. Dan di dalam ketika itu dia bertemu dengan Syed Yusof Alatas yang membawa kepada cerita ini ke akhirnya. Idea untuk skrip penulisan filem Penanggal ini datang daripada satu ketika dulu saya pernah melakonkan watak Penanggal masa di Jepun Setagaya Public Theatre. Skrip ini ditulis pada tahun 2008, direalisasikan pada tahun 2011 alhamdulillah, dan melalui berbagai siri of meetings dengan pihak Terengganu dan rezeki kami menjadi lebih bertambah baik apabila pihak GB TV3 juga berminat untuk terbabit dalam usaha sama penerbitan filem Penanggal. Saya rasa kerjasama dengan Grand Brilliance ini memang senang, bagus. Dengan corporate bekerjasama, kita faham banyak parti yang terkejut macam oh ya ke, two competitors nak bekerjasama. Selama ini Grand Brilliance sentiasa bekerjasama dengan berbagai-bagai rakan kongsi, berbagai-bagai rakan-rakan joint venture. Yang peliknya, kita tidak pernah bekerja dengan Astro ataupun Terengganu selama ini. Jadi selepas perbincangan saya dengan Gaya, kita kata okay, let's do something together dengan Grand Brilliance. Gaya membawa satu idea filem bertajuk Penanggal. So kita mesti make sure that the quality yang kita deliver, the production quality kita deliver, the acting skills yang kita deliver is actually good enough. Kita nak buat something yang berbeza, something yang boleh membawa sutikan yang fresh kepada industri. Kita rasa filem ini bakal membawa something different kepada genre seram dalam industri filem tanah air kita. Kita try as the first JV between Astro Show dan GB. Satu movie yang saya rasa genre pun so far dekat Malaysia susah nak dapat. Dia genre seram classic horror basically. Love classic horror. Sebelum ni Astro Show dan Terengganu selalu kita dapat ramai feedback daripada movie-movie yang lepas. People akan cakap okay, hopefully kita dapat something yang baru. So, saya rasa yang kita dapat tunaikan dalam filem Penanggal adalah sesuatu yang baru. Saya sangat tertarik dengan tema Penanggal itu sendiri kan, dan mengapa seorang hamba Allah manusia ni sanggup menjadi mangsa atas keadaan kerana ilmu hitam. Dia satu subjek matter yang menarik untuk dikepas. Bukan semata-mata atas tema seram, tapi atas tema kehidupan itu sendiri. Dan atas sebab itu saya mula menulis Penanggal. So far dekat Malaysia susah nak dapat. Dia genre seram classic horror basically. Love classic horror yang set dalam 1930s. So first time kita buat period movie yang sebegitu, set in the 1930s. Kita kena buat banyak research pasal baju ke, pasal the atmosphere ke apa. Kita buat semua research tu, lepas tu kita broke the mold. Basically kita ikut apa yang kita nak ikut, kita tukar apa yang patut untuk film genre seram dengan fantasy sikit.
Genre-nya walaupun kita berpegang pada tahun 1930-an, tapi kita berpegang pada fiction. 1930s tu kita pakai kita guna sebagai foundation saja. Dengan cara ini kami harap supaya penonton dapat menghayati cerita ini dengan jelas, kemas, dengan kepuasan, insya-Allah. Pembabitan saya secara tak langsung dalam pembikinan skrip Penanggal ni sebenarnya berlaku pada tahun 2008. Untuk tahun pertama saja kami melakukan 9 draft, sebab mesej yang paling penting adalah untuk kita visualkan tentang apa itu penanggal. Rupanya penanggal ni memang sesuatu yang dipercayai bukan saja di Malaysia tapi di Southeast Asia. That means Thailand pun ada, Malaysia pun ada, Singapura pun ada, Indonesia pun ada. Tapi saya rasa dekat Thailand penanggal dia is called penanggalan, lepas tu penanggalan dia lelaki. So it's quite strange, at least something different. So kita nampak benda ni besar. Culture kita, budaya kita bukan saja di Malaysia tapi the whole of Southeast Asia dia percaya pasal benda ni. Movie ni pasal perempuan yang dapatkan so-called saka and a curse. This curse ni at first dia rasa macam it's a curse, tapi sooner or later dia punya power of the penanggal tu terlalu kuat. So dia start to enjoy the power, dia start to use the power. So saya rasa so far dalam cerita Melayu tak pernah explore that sort of aspect of seram. Alice Riati sebagai pengarah filem baru, dalam minda dia sebagai scriptwriter, dia dah choose, dia dah actually ada cast. So cast list tu antara gabungan Ellie punya choice dengan siapa yang kita rasa sesuai untuk masa kini, yang nampak artis yang boleh berlakon as well as ada nama dan popular juga lah. Nama saya Azri Iskandar. Saya memegang watak Syed Yusof Al-Atas. Syed Yusof seorang lelaki berketurunan Melayu Arab yang menjalankan perniagaannya sendiri. Untuk menjayakan watak Syed Yusof Al-Atas ini, kami menjalani latihan selama sebulan dengan Puan Fauziah Nawi. Kemudian latihan silat bersama saudara Zamri dan kelas bahasa Arab. Watak Syed Yusof berjaya memberi kepuasan kepada saya kerana kepayahan yang terpaksa saya lalui panjang menjayakan wataknya. Antaranya tempoh latihan yang agak panjang untuk bahasa Arab dan silat. Sebenarnya hampir setiap babak yang membabitkan Syed Yusof agak mencabar, tapi pada saya yang paling mencabar ialah babak akhir. Cabaran untuk menjayakan watak Syed Yusof ini dapat sedikit saya lakukan dengan bantuan pengarah Alice Riati dan Puan Fauziah Nawi, juga melalui perbincangan dengan rakan-rakan sepermainan. Sebelum pre-production lagi, kami dah buat berbagai persediaan supaya apa yang kita nak dapatkan during shootingnya, kita try to score the best from every scene and every shot that we can manage to get. Nama saya Umi Nazira Nur Hidayah. Nama watak saya Murni. Murni anak orang Melayu tetapi dibesarkan oleh orang Jawa. Dia diwariskan pesaka, which is penanggal. Tapi it's against her will.
So itulah krisis yang dia tengah alami dalam hidup dia sekarang ni. Setiap hari merupakan satu cabaran bagi saya. Murni ni dia terlampau sakit batin dia. Jadi semua scene dia tu menyakitkanlah bagi Umi. Apa yang dia rasa, apa yang dia takut, apa yang dia kehilangan. Itulah cabaran utama adalah karakter ni lah, Murni. Setiap hari merupakan satu cabaran bagi saya. Salah satunya hari pertama Umi syuting dekat dalam kolam lumpur. Masa tu mungkin kita bawa-bawa, lepas cut pun Umi masih menangis menggigil masa tu. Lagi satu cabaran masa tu, Umi dekat dalam sungai. Teramat sejuk sungai tu, tapi kan sejuk sangat sampai menggigil. Tapi bila dah action tu tak boleh nak gigil lah kan, kena continue dengan acting. Bagi Umi masa tu, lepas habis tu Umi terus pucat muka. Saya Zul Arifin, saya membawa watak sebagai Syed Umar Alatas. Watak saya mempunyai ada 3 orang adik-beradik, Syed Yasin, Syed Umar saya dan abang saya Syed Yusof Azri Iskandar jadi Syed Yusof dan Syed Yasin Josiah Hogan. So kami orang Arab. Yang paling mencabar bagi saya bahasa Arab sebab untuk berbahasa Arab dah satu. Yang kedua tu bila orang Arab bercakap Melayu, dia ada slang Arab itu masih ada lagi dalam diri dia. Susah sikit kat situ lah. Babak yang saya rasa istimewa dalam filem ni banyak. Bersilat dalam gua, saya bersama adik saya Syed Yasin dan abang saya Syed Yusof dengan Guru Alang yang dilakukan oleh Pak Latif Bugiba, orang-orang lama. Dan lepas tu ada scene-scene babak-babak cinta tak kesampaian dengan Sharifah Zahra, lakonan Fasha Sanda. Istimewa di Penanggal kerana genre-nya sendiri. Ia sebuah cerita seram klasik. Sebuah cerita cinta, kisah cinta yang mutlak. Milik siapa cinta mutlak itu? Biar anak menegaknya. كيف استطعت أن تحترق من غير علمي؟ Dalam filem Penanggal, Fasha memegang watak Sharifah Zahra. Konflik bermula apabila saya kehilangan tunang saya ketika dia keluar. Setelah kehilangan itu, macam-macam malapetaka berlaku pada keluarganya. Jadi Sharifah Zahra ni seorang gadis yang tabah dan dia sentiasa berdoa agar tunangnya selamat. Dan memang watak saya berat kerana saya perlu berbahasa Arab. Saya suka adalah scene saya bersama dengan Syed Umar di mana saya mempersoalkan di manakah Syed Yusof. Ya Syed Umar, ana harap anda lupakan segala yang tersirat. Ana zaujatan mustaqbal li Syed Yusof. Semua scene dalam cerita Penanggal ni adalah scene yang mencabar buat saya. Saya sebagai seorang wanita, saya memegang watak Sharifah Zahra tu, saya rasa yang saya kehilangan orang yang saya sayang, saya rasa dan saya rasa sebab kat situ. Dan ini kali pertama saya berlakon untuk filem seram dan saya rasa seronok kerana kami bekerja dalam satu tim dan rasa happy sebab environment ni environment family. So selain daripada seram, genre seram dalam Penanggal, kita ada aspek love, cinta.
So cinta, can you imagine satu benda yang tak pernah difikir, cinta penanggal. So macam mana kalau penanggal tu jatuh cinta dengan lelaki? Kopi ini telah dicampur dengan daun cengkeh yang akan dapat memanaskan badan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Penanggal tu bila dia set eyes, kira dia nampak Syed Yusof, dia memang nak. Itulah lelaki yang first time dalam hidup dia memang rasa dia nak. Tim HOD saya terdiri daripada Mukris, Raja Mukris sebagai Director Photography, dan kita ada Epoy sebagai First AD, Second AD kita Rosli, dan kita ada Zaidi Botak sebagai PM, dan kita ada Nazrul Ashraf sebagai Production Designer, kita ada Wawa sebagai Wardrobe, Head of Wardrobe, dan kita ada Amy Cantik sebagai Head of Makeup. Art department kita diketuai oleh Ashraf dengan setting-setting yang set yang dibina khas untuk filem Penanggal ini. Untuk dapatkan location sebab kita nak shoot dalam lingkaran terpisah dekat Malaysia. So sekarang ni kalau kita pergi mana-mana kampung pun mesti ada tiang electricity, mesti ada astro ke, mesti ada something yang kira modern lah. So dalam movie ni kita build beberapa set. Lepas tu kita sendiri membakar set kita. Itu sedih. Satu benda yang saya rasa macam sayang sangat. Rumah tu dah cantik. Maybe kita boleh buat macam resort, macam holiday destination, tapi lasas kita juga yang membakarkan rumah tu. Cabaran movie Penanggal, because ini period yang mana kita memang belum ada. Tapi sebab kita fictionkan movie Penanggal ni, jadi saya anggap benda ni tak jadi masalah besar, di mana reference tu janji tahun tu sama. Memang peninggalan Mak Anjing tu itu memang kita 100% kita set up, kita buat build up, tapi ending dengan kita bakar rumah tu, which is saya rasa semua dalam kita punya planning lah. Kita try praktiskan buat satu scene di mana kita shoot dalam rumah terbakar. Tapi kita tak shoot dalam rumah actual yang kita akan bakar set. Maksudnya kita akan ada backdrop. So kita buat on projected video. Saya rasa result dia agak bagus. Practical. Uniknya filem Penanggal ini juga adalah dengan kostum, adalah dengan set design, adalah dengan the look of the actors. For the role untuk watak-watak ini, mereka kelihatan sangat realistik. Syaitan kakak atau manusia? Proses untuk buat dummy tu memang ambil masa dalam sebulan lebih. Lebih kurang dalam 2 bulan macam tu, sebab kena ambil mold, kena sculpture, lepas tu kena ada banyak beberapa step lagi untuk jadi yang satu dummy yang komplit. Sebab dalam Penanggal ni dia bukan satu dummy, ada 2 dummy dan ada berbagai lagi dummy lain. Dalam Penanggal ni ada dummy baby yang baru lahir. Jadi saya kena buat satu dummy bentuk baby yang baru lahir.
Jadi itu bukan satu benda yang mudah sebab ini first time bagi saya untuk buat benda tu. Sebenarnya dalam organ badan manusia ni dia kena komplit semua, masuk usus besar, usus kecil, jantung, limpa semua. Jadi dalam penanggal ni saya buat semua organ tu komplit. Cabaran watak Yasin ni satu, dia punya koreograf silat. Sebab bila kita orang nak buat koreograf 7 blok, dia bukan buat sekali je, kita kena ulang 3-4 kali. Yasin ni ada koreograf untuk menari samra. Jadi saya tak pernah langsung menari samra. Kita ada ramai lagi cast yang saya rasa hebat. So daripada Fasha Sandar kepada Ashik Iskandar, Zul Arifin, Jeff Omar, Yus Faisal. So bila ada gabungan semua artis yang baru dengan yang saya rasa very established good actors, kita dapat satu look yang fresh. Nama saya Kusari Nata. Bapa sebagai penggula Abdul. Kampung bapa ialah kampung air batu duyung. Dapat malapetaka yang diganggu oleh penanggal. Jadi lama-lama kita tak boleh tahan lah. Jadi kita tak boleh tahan, orang kampung pun dah pergi jumpa penghulu. Penghulu macam mana gini, okeylah sekarang bapa bercakap, sekarang kita sudah tak boleh tahan, tak boleh diam lagi. Banyak anak bini kita ada mangsa dan kita tindak. Saya menikmati setiap saat itu saat-saat terbaik dengan tim filem Penanggal ini. Setiap detik yang dilalui itu tidak satu saat pun yang dibazirkan. Saya harap semua penonton suka dengan Penanggal. Saya harap semua penonton pergi dekat panggung untuk tengok film Penanggal yang saya rasa ada value cinema, sangat cinematic. Kami harap filem ini dapat membawa sesuatu kelainan dalam industri filem kita dengan genre seram yang tidak pernah penonton tonton selama ini. Yang penting sekali kita harap penonton akan terhibur menonton filem Penanggal ini. Kepada anda semua, jangan lupa anda harus menonton filem Penanggal. Dibawakan berdekatan anda 28 November 2013.